Ini banyak ni yang boleh makan ujung ni je. Jadi beli. Nanti balik-balik. Kau kata Durang. Jom kita camping, jom kita menikmati, jom kita healing dalam alam semula jadi. Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi yang kedua. Kita kat sini. Suasana pagi kat sini. Nampaknya ada mangsa yang tersandar. Oi, siapa yang tidur kat sini? 3 orang. Oh, Papa J, si Buntat. Yang tu, yang dia Neo. Ni anak-anak kat sini. Oh. Itu kita tak apalah bagi dia tidur. Sebab tadi malam dia lambat. Ni setup kita. Macam tu pagi. Semalam Kak Shima pakailah semua pintu ni supaya yalah lebih privacy lah kat dalam. Actually setup macam ni okey juga Kan okey juga kan. Cantik juga, nice. Okay lah, lepas ni kita bawa Planet S je lah. Kan? Jadi tak payah kita nak pancang pol apa semua kat luar, tak ada serabut dengan tali ke apa kan. Bersih je. Wow. Gitu. Ni idea ni. Okay je lah, nak terberak pula rasa. Nanti kita masak sarapan. Okay? Alang-alang Apok sini kan. Apok, kita nak tanya Apok. Apok dalam banyak-banyak barang camping. Apa barang camping yang jadi favourite Apok? Barang camping yang jadi favourite? Ya. Blok. betul Pak? Ya. Oh, itu dah jadi favourite Apok lah. Ya. Oh, seronok Ya. Seronok Pagi tiup-tiup. pagi rasa memang nak cek blower. Nak menembak kan. Yelah, okey. Jadi boleh recommend lah kilat untuk kegunaan ramai Betul sangat, rasa-rasa sangat bantu tau. Sebab dia bukan setakat atas ni je. Lantai kat bawah pun boleh. Dia tolong Ini macam pun- penyapu Penyapu. Dia tolong buang pasir semua Okey, ini pengalaman lah. Ha. Beli blower, mula-mula saya beli yang murah lah, dalam RM39 kot rasanya. Tapi the problem, baru tekan 2-3 kali dah macam bateri dah habis. Power dia tak ada. Lepas tu bateri cepat habis. Kalau blower ni alang-alang nak belilah yang OP sikit. Terus lah. yang elok. Elok. Yang elok. Kurang-kurangnya bateri tu dia 4.0. 4.0 sekurang-kurangnya. Kurang-kurangnya minimum. Kalau yang paling elok 6.0. 6.0. Tu lagi best lah. Bateri tahan lama. Pilihan di tangan korang. Sekian racun daripada Apok. Alang Farah nak tanya. Banyak-banyak barang camping. Apa yang jadi favourite Alang buat masa sekarang ni? Cooler box kot. Cooler box. Yang ini ke? Cooler box. Cooler box yang ini? Wow. Ke yang ini? Ini bukan. Cooler box yang jadi pilihan Alang. Sebab nak simpan barang makanan. Kalau kita pakai yang biasa tu, dia tak tahan lama. Kesejukan dia. Kalau Alang beli tu, beli yang terus, yang elok berpuas hati. Berpuas hati Payung camp payung camp. Belilah yang payung camp ke yang Camp ke tapi memang Kak Shima pun pakai ini juga. Memang tahan lah. nak tahan lagi kan. Letaklah macam aluminium ke yang bubbles tu ke. Ya, kan? betul. Lagi tahan. Ni Kak Shima tunjuk. Ini cooler box Kak Shima. Sama macam Alang tadi. Okay. Ini dah nak masuk tahun ketiga dah pakai. Kak Shima buat macam ni. Atas ni Kak Shima letak span. Buat potong ikut saiz dia lah. Jadi bila kita buka ni, hawa dingin dia tak keluar cepat lah. Okay. Memang mantap. Produk daripada payung camp. Okay, ni mak kita. Tak tahu apa dia buat. Nak buat nasi lemak rasanya ni. Ya, betul. Tu tengah membasuh beras. Ini dia punya sambal dia. Tak tahu nanti nak buat sambal buah creamy ke. Tapi mak tengah buat sambal. Ngoh dah siap buat sandwich. Nak tanya mak ni. Dalam banyak-banyak barang camping, apa yang menjadi favourite mak? Yang terbaru lah, Yang terbaru mak. Set yang mak suka adalah Cing. Itu yang terbaru yang mak suka lah. Sangat function mengikut cita rasa mak. Ikut yang I suka. Sebab keperluan orang lain-lain kan. Apa yang menyerlah tu mak suka. Kalau saya nak juga macam ni, saya nak beli kat mana? Okey, kalau separuh barangan ni Barangan, bukan balangan. Barangan. Separuh daripada barangan ni mak beli daripada Paling. Wow.
paling wow. Dengan harga yang sangat memberangsangkan. Jadi Tapi masa tu masa promotion lah ya, kan. promotion. Harga promo. Tak, actually kalau tak promotion pun is quite murah juga. It's quite murah. Jadi siapa yang nak? Siapa yang nak boleh dapatkan di paling wow. Ya. Tanya Kak Uda pula. Dalam banyak-banyak barang camping ni, Kak Uda paling suka apa? Alah, banyaklah. Macam mana tu? Satu je. Mudah-mudahan dengan cadangan ataupun kegemaran daripada Syira ni dapat membantu kampus kat luar sana. Adakah set ini? Meja IGT. Set meja IGT. Yeah. Okey, kita tengok sikit sini. Ini IGT kita daripada Black Dog. Daripada Black Dog. Ya, simple je yang Simple, ni. ya. Sebab kita ada satu set lagi IGT kan. Yang daripada Payung Dog Camp. Ya. So, bila kita main dengan warna hitam, so kita akan bawa set warna hitam. Set warna hitam. Yang daripada payung tu warna hijau. Ya, warna hijau. Betul. Okey, faham. Tengoklah set kita kan warna Ya, hitam. warna hitam. Hari ni saya tak hitam. Daripada jauh dah nampak dah dia punya santai tu. Santai. Betul. Betul. Serius. Thank you sharing. Yeah. Ini setupnya si Andok Miss Jijah. Okay, kita nak tanya kat dia apa favourite item dia, okey? Dalam banyak-banyak barang camping, apakah barang camping yang paling favourite untuk Mi? Mama dah agak dah. Ni, nampak tak? Tereng daripada Nature High. Nature High. Dah berapa tahun pakai Mi? 2 tahun. 2 tahun dah. Okey So far okay. Okey tengok. Tengok. Item favourite untuk Andok. Kalau tak ada tilam yang selesa, camping tidak bermakna. Gitu. Gitu. Jadi bolehlah cari kat mana-mana online shop ni. Ya betul. Cari kat TikTok saya pun ada. Ya, TikTok Miss Jijah. Family 3S. Family 3S ada. Okey? Terima kasih sharing. Ting. Ambil satu pokok. Hey, astagfirullah, tu yang dia. Tengok. Tak. Orang ambil ujung-ujung je sikit. Sima, aku tanya dengan dia, kenapa kena ambil sampai ke batang? Tak apa, nanti pokok ni cantik tumbuh. Siapa yang cakap? Awak buat cerita. Betul lah, kita ambil ni nanti dia tumbuh cantik. Sebab tu dapat tinggi lah. Azim. Jadi dia punya bunga-bunga tu? Lepas tu kita bawa banyak-banyak ni, yang boleh makan ujung ni je. Jadi bela dia buang. Tak, tapi benda ni kalau kita pacak je kat tanah boleh hidup kan? Nak pacak mana? Tu belakang tu, tepi-tepi pagar tu. Tepi pagar. Tak, seberang. Sapu seberang tanah orang. Tanah orang. Kita guna tanah orang. sapu tak panas. Awak ada orang ni main tembak. Mana tak ada kambing. Kita buat masak lemak lah. Minta tak pahit. Bos dah sampai. Jadi kena buat kerja. Sian ni. Okay Lang. Dalam banyak-banyak barang camping kan. Apa barang camping kegemaran Alang? Lampu. Kita suka lampu. Okay, lampu apa yang paling function pernah Alang pakai? Setakat ni yang paling top cut lamp. Cut lamp Cut lamp tu dia boleh jadi emergency lamp, dia boleh jadi lampu yang sangat menerangi kehidupan. Oh, dan dia tahan lama kan? Dari suluh lubang hidung Faris nampak. Nampak kan segala makhluk kat dalam tu. Cut lamp tu bateri tahan lama, function, tambahlah tak ada apa kan. Tapi dia kecil je kan? Cut lamp tu beli kat mana? Kat Payung Camp pun ada. Payung Camp lah, kita terus pergi kat Payung Camp. Nama dia cut lamp daripada Payung Camp ataupun Shine Trip punya cut lamp. Sama je. Sama tapi je. Adalah beza sikit. Kak Shima nak tanya, awak dalam banyak-banyak barang camping, apa barang camping yang favourite untuk awak? Kemah. Awak suka kemah. Antara kemah favourite awak apa? Perkemahan. Sedap orang tu, cekik sandwich. Gosh lah, pusing. Oh, awak suka Futsi. Futsi Gosh lah daripada Spring Hill. Daripada Spring Hill. Pusing gosh dengan Black Dog Tunnel. Dua-dua. Dua tu favorite Saya simpan. Dan masih guna. Masih guna. Kenapa suka pakai Futsi tu? Sebab senang. Berat 13 kilo. Saiz besar. Senang pasang. Tak ada ground sheet. Senang lipat. Guna pump tilam dah boleh naik. Uda Juvana. Dalam banyak-banyak barang camping, apakah item yang paling favourite untuk Uda? Tadadang.
function ni. Function carrot lamb daripada apa? Daripada payung camp. Payung camp. Okey. Okey, sebab apa? Buat dia ada lampu untuk Lampu kuning, kuning, putih, putih, campur. putih kuning. Tahan lama tak? Tahan. 3 hari pun tahan. Oh, yelah sebab kecil macam ni tapi kapasiti dia 2,600 mah. Betul. Payung dog camp. Kalau tanya secara peribadi ke Shima Nohas TV, item favourite camping apa? Tentunya lah kemah daripada payung camp iaitu VI Plus lah. Itu dah nak masuk tahun ketiga masih mantap beraksi walaupun colour dia dah tukar sugar brown daripada army green jadi sugar brown dah. Tapi tak apa, masih cemerlang you guys. Ya nanti Nahas TV. Nanti Kak Shima sign. Okey. Sabar nanti. Jadi Ya Pak, nanti saya sign. Inilah dia item favourite Kak Shima lah. Kak Shima memang orang kata fall in love in first sight lah dengan VL Plus ni. Okay? Memang beraksi dengan cemerlang, 2 bilik, boleh berdiri, ruang yang luas, boleh solat dalam, boleh combine dengan apa-apa dom kat sini. Ya, macam ni. Memang siapa tak fall in love? Cuba cakap. Ya, bilik pertama, bilik kedua, bilik pertama ada lagi ruang ni boleh solat ke tukar baju, tempat tidur anak, tempat tidur kita. Yang ini bilik yang kedua alamat dua katil untuk anak dara. Dan gitulah sebenarnya. Itulah kalau tanya kemah VL Plus daripada Payung Camp. Okey? Apa tu? Tunggu tak bangun lagi. Balik kencing. Oh, tu. Berani. Panas yang menggigit lembut, wajahku tidak marah. Hujan tempias basah pakaian, aku tidak duka. Itu bahasa dari alam yang menyapaku mesra, yang nyatakan aku. Pisang, daun pandan. Ada kuini. And then ada jemput. Semua ada. Jadi Dusun Apak Kau ni memang recommended untuk kaki masak lah Pak Okey, untuk korang yang dah biasa pergi kat Dusun Apak Kau ni, mungkin korang tak pernah main tubeless. So hari ni kita orang dah berapa kali? 3 kali ada kot. Tapi tak pernah pergi tubeless untuk ni lah tubing. Hari ni kita nak pergi, so nantikan kita orang punya tubing untuk grup perkemahan ni. Tapi kita tak ramai tapi kita akan enjoy. Ramai-ramai kita akan pergi tubing hari ni untuk yang pertama kali. Okey, tak sabar. Lepas makan kita tubing. Yes. Tunggu kami. Ya, akhirnya Papa keluar. Papa. Momok dalam pasu. Tu. Alang bagi tu. Alhamdulillah teduh sikit. Yang bukan lah. Letak kat belakang lu, kat bagus tu rumput tu. Dia tak tahu tu camping ni menghabiskan duit. Pencen lah lepas ni. Pencen lah. Malas lah camping. Habis duit. Ini kerja si abang Uda ni. Oh, maksudnya Alang kita kena datang sini lagi lah nampaknya. Tengok hasil kebun si Uda ni. Oh. Nak kan nanti kan? No. Kita nak pacak lagi kat sini. Ya. Itu yang sedap tu. Tu. Tu ya. Itulah dia. Berbulu tak? Tak. Ini dia betul. Ini. Ini berbulu. Tak bulu. Ini betul. Awak ni mengentan je. Ini baru betul. Ini betul tak pahit. Semalam Allah. Pijo mulut. Cari apa ni kat sini? Kita mencari kucing kaki. Lepas tu Ngoh nak tengok ni. Hasil tanaman. Hasil tanam. Udah nak tanam. Dia kata kita kena datang lagi kat sini tengok hasil tanam dia. Telinga aku. Beratur. Ni booth mi segera. Pelanggan setia. Ni budak-budak punya je ni. Awak nak rasa tak apa ni? Awak dah rasa makan pedas-pedas. Dia punya hapok pun dah sama. Hapok dah sama. Beratur. Mana sini? Pakai tangan je. Jom kita makan.
kangkung tak makan. Makannya. Lupa makan semua. Kami camping santai di Dusun Apa? Semua orang dah kenyang, dah tersandur. Kenyang dah, alhamdulillah. Inilah yang CEO sangat function ya. Tiap-tiap kali datang kita tengok dia tengoklah kampus hidup ke tidak, aman ke tidak. Inilah makan ke tidak. Ajak makan. Ajak makan. Ajak makan. Abang Wan, mailah sini makan. Mohon makan. Ya. Iyalah suap. Tak saya pula. Dia tengok ada sampah ke tidak nak kutip. Memang function lah. Jadi kan, kalau korang datang camping kat dusun, Abang Wan dengan Ia lah yang akan sambut korang selain pada apa aku sendiri. Jadi kat sini, kalau camping nak santai memang sesuai lah sini. Okay? Aktiviti mencari rebung ni. Jadi kita masak rebung. Aktiviti mencuci rebung pula dalam sungai. Alang-alang kat tepi sungai ni. Kita cuci tu koi. Tapi nak dapat rebung yang boleh makan tu 2 jam. Selaput je bukan main lagi. Salah. Okey, tepuk sikit. Fariza tu nak balik dah. Tamatlah sudah cerita Faris. Dapat 1 malam kat sini, alhamdulillah. Laju je. Nahas TV memang Cik Nahas. Nahas TV memang Cik Nahas. Okeylah, kasih Faris dengan Nurul. Bye-bye korang. Sudah Arkisa Faris. Terima kasih dan jumpa lagi. Bye-bye. Jadi aku tak boleh tolong. Okey Afia, jom kita pergi mandi sungai jom. Jom. Let's go. Come on, Mama. Come on. Umi kat situ. Ya, tengok budak-budak mandi. Kau nak bawa diri kau pun tak boleh. Tak, dia nak ke sana. Dia bawa adik dia heret ke situ. Alah, Afia kenapa? Seorang nak jatuh kat batu. Seorang nak lemas. Mama tak tahu nak turun mana satu. Dah duduk situ, diam. Dah, konten 5 minit je.
Jom kita turun ke sungai. Main tubing, kata nak main tubing. Apok ajak pergi main tubing. Jom. Mau. Nak merasa. Merasa main apa? Main tubing. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Ya! Semua gila konten dah Mama. Okey ke kampung ni? Okey kot. Ini besar sikit. Jangan baling ke mama. Boleh lah. Okey, cepat kilat. Masuk sini. Mama, Ha, kena berjalan ke sana dulu. berjalan. Awas sangat tadi. Bukan start sini ke? Bukan start sini ke? Oh, tengah. Apa dia pun nak buat konten. Oh. Okey. Ya, hai. Apa dia? Ya, bertiga dulu. Kita try macam mana. Kita tunggu ni pun lambat lagi tu. Kita je lah dulu. Di second round dengan sini. Papa J. Kalau macam ni risau pula nak bawa kamera ni ha. Papa J dah sampai tergendam dah tu ha. Banyak basahkan badan. Papa. Mama duduk atas papa nak. Papa J. Ya Allah, macam mana ni? Lepas tu Astagfirullahaladzim. Percubaan kali ketiga. Asal tak tengok. Arif, Abang Mus okey je? Ha? Okey. Ada yang besar lagi. Sekarang duduk atas ni kan? Tenggelam sekarang. Nak join. Nanti kita pakai ni lah. Akila ni dengan dia orang. Okey. Macam ni? Okey. Tidak on ke ni? On ke? Dah on dah je. Dekat mana? Tak apa. Tak apa, ada pelampung. Tinggal depan tu. Depan dah. Okey, Muhammad ke? Okey, cuci. Aku tak gerak ni. Papa sini. Stick tu sini. Mama pegang. Papa dayung. Oh. Okey. Terima kasih anak-anak. Anak-anak, terima kasih. Bye-bye. Bye. Pak Haji dah kat depan. Apa dia tunggu? Apok tunggu Pak. Apok, tunggu Apok. Tarik handbrake. Apa bawah? Tak jumpa handbrake. Tak ada handbrake. Tak pun. Tak ada full brake. Ada full brake. First time to be best. Tak cukup besar yang ni, Pak. Dah sampai dah. Belum. Dah sampai kat Apok. Oh, sampai kat sini. Aduh. Papa. Dia kena ni. Papa. Buntut dekat. Angkat sikit. Jangan buntut ke bawah. Ni. Lalu bawah. Asal belakang ni. Itu bawah sangat. Dia naikkan sikit. Betul. Okey, kita akan lalu jeram. Okey, standby. Hati-hati.
tewas lagi. Apa tewas? Apa buat? Baru tadi asyik tunggu guling je, Pok. Ada tadi. Starting tadi 3 kali dah berguling. Ni berguling lagi. Balancing, Pok. Balancing. Balance. Batu. Dan kita ni. Tolak. Macam tu. Kita dah salah arah dah ni. Ni. 7 minit dah pelayaran kita ni. Daripada kita di patcher tadi. Tukar pelampung besar sikit. Ada chalet rupanya. Jauh juga ni kita water tubing ni. Kat mana kita dah ni Apa dia ada signboard kan? Satu pegang kamera, satu tangan mendayung. Sekejap. Tolak. Tolak. Kaki papa tu angkatlah sikit. Okey. Dah. Alright. Dah kita ke jalan yang lurus. Okey, mana rimbunan pokok bambu yang buat perabot buluh itu je dia punya landmark. Jauh nyapok ke depan. Apok pakai tubuh. Rasanya pokok buluh tu dah nampak dah tu. Dah nampak apa kat depan tu je, Pak? Itu. Kanan kiri. Tu ada jeram sikit kuat. Jeram sikit tu kat depan tu. Ada bontot tu. Itu dia. Kita dah nampak dah. Beberapa orang di situ. Tak tahu. Tapi tunggulah mana anak-anak yang tubing tu. Tak ada dalam sangat. Dia okeylah, kira para lutut je. Alhamdulillah. Water tubing kita berjalan lancar. Okey, Papa standby apa? Okey, Papa dah boleh lepas dah kaki Mama ni. Kaki Mama dah boleh lepas dah. Ni. Apa? Tahan apa? Kita pegang handphone lagi tu. Ya Allah. Selamat. Yang penting handphone selamat. Yang penting. Okey. Yang penting kau selamat. Alhamdulillah. Dah ada yang tunggu. Terima kasih tunggu kami. Terima kasih. Dia tunggu kami kat sini. Masuk konten YouTube Nohas TV. Nanti tengok Ya, bontot bersagak dengan batu. Aduh. Memang best lah. Dah cukup lah sekali ni je. Payah nak mendayung ke kanan ke kiri. Ada yang hanyut juga. Pelampung saja. Hilang kat sini agak deras sikit kan? Okey, Papa J, apa perasaan dah dapat water tubing ni? Puas hati dah? Seronok. Tapi adventure lah. Adventure juga Berapa kali bontot tersagak luka lagi? Kanan luka. Kita nak mengelak apa tadi? Pokok buluh kan? Pokok buluh. Papa, kayu balak apa? Kayu balak bontot tersagak dengan batu. Ada. Duk berdayung-dayung. Okeylah Papa J. Terima kasih atas experience ini Papa J. Experience, pengalaman. Bukan selalu. Dah banyak kali camping sini tak mandi tubing kan? So inilah first time dekat Apakau kan, tapi sangat mudah lah. Kita try yang besar sikit. Lain kali kalau nak kena ambil yang besar sikit ni barulah selesa. Kita pulang ke asal. Dah. Bye. Bye-bye semua. Bye.
rasanya tadi kalau Papa Haji tak bagi idea pun rasa Kak Shima pun tak terfikir nak try tubing ni kan. Tapi bila dah try okey lah, ada pengalaman lah, ada konten jugalah nak masuk dalam Nuhas TV nanti kan. Siapa tak layan kat Dusun Apa Kau tubing, rugi. Best gila. Jom kita camping, jom kita menikmati, jom kita healing dalam alam semula jadi. Jom kita camping, jom kita menikmati. Mama baru lepas water tubing. Oh inilah dia yang besar tu. Ya. Dalam dia macam agak kecil sikit. Tapi diameter dia besar lah. Okey. Korang dah main water tubing dah? Dah. Ya. Baru first round? Lagi 6. Wow. Nak lagi berapa round? 6. Abang tahu berapa round? Oh, 6 round. Tak apalah. Mama nak pergi dekat ni, dekat mok kat sana. Dengan Umi. Umi ada kat situ. Tak nak. Bontot Mama dah bersangkap dengan batu dah. Kita pergi tengok mok dengan Andak. Dia ada mandi sungai. Jom. Boleh cuci sebulan sekali sahaja. Bukan kita orang. Datang dah. Bawa. Jom Mama mandi, kita tukar baju dah. Datang cincin. Bukan monopod dia. Tongkat sakti. Air. Cari air. Mok tadi orang main tubing. Mok best. Ya, Mok nampak. Baru nak sini Mok coba. Tak nampak Mok. Mok kat belakang. Oh, Mok kat belakang. Korang baru nak start. Tak sempat. Mok dah tahu kan. Tak ada. Okey, orang duduk Mok. Apa kata kita tukar pula? Tak. Mok pula. Mok dengan Andak duduk dalam air ni apa? Kencing ke apa? Oh, ingatkan kencing dan sungai. Budak-budak ni yang mandikan kita orang. Oh, okey. Ni Suci main air. Gitu. Apa tak ada? Hari yang tenang, petang akan gelora, pelangi pasti datang. Hidup kami. Selepas badai. Yang belakang tu warga emas. Ini warga emas ni. Ni. Hidup bahagia yang hadir datang. Bye, semoga berjaya. Hati-hati. Yang tinggal hanya sehati. Kita redahnya di jalan ini. Kami, kau, engkau dan kita. Ya engkau yang tabah hatinya. Kita tak sempurna, tapi engkau tetap di situ. Sampai CEO. Alamak. CEO sampai sungai pun dia check tau kampus. Tak dia nak tengok kampus hidup lagi ke tidak. Siapa tak keluar lagi? Pagar nak tutup. Mentari menyinari
menanti pencinta alam. Nohas TV menelusuri kemping bersama keluarga. Okay, lepas kita dah settle mandi sungai, kita dah buat water tubing apa semua, sekarang masa untuk kita masak tengah hari. Masak, yelah kita masak untuk makan tengah hari. Sebenarnya dah nak pukul 4 dah, tapi itulah. Kalau camping ni makan memang tak menentu bila kan. Sukalah bila nak makan kan. Sebab tadi makan sarapan banyak, kenyang lama. Jadi banyak aktiviti boleh buat sementara tu. Sekarang kita akan masak. Ni ialah menu pucuk lemak manis kita. Okey, kita akan masukkan sekali dengan petola dan juga pucuk suun daripada Mok bagi. Mana pucuk suun? Ni. Suun dan juga pucuk. Okey, nanti kita akan makan sama-sama lagi. Alright. Kak Uda, terima kasih join kita selama 3 hari 2 malam di Indonesia Nampak Kau camping santai kat Shima yang ke-50. 7 kali bersama dengan kami. Kawan akrab menjadi Inspirasi. Terima kasih. Basah. Basah. Sekejap lagi. Mana tahu scam. Terima kasih banyak ya. Terima kasih scam kami. Kami suka di scam. Menyanggup untuk cuti. Menyanggup. Salam cinta. Okey. Bye Uda, hati-hati dalam perjalanan Bye Uda. We miss you. Ketibaan Zul the scammer. Bukan syaitan ni Rojim. Bukan. Syaitan tak pakai baju putih. Masuklah. Okey. Barulah happy, barulah meriah. Barulah meriah. Tadi kan kami main water tubing kan. Kami sedih, menangis tengah main water tubing. Kalau apa Zul ada tadi, kalau dia ada tak payah pelampung tu. Dia cukup jadi pelampung. Kita naik Zul je. Banana boat bukan. Dia tunggangan lah. Bukan banana boat, Zul boat. Tak rasa payah masuk sungai. Di tepi sungai pun basah dah.